Selamat pagi sahabat, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat-sehat ya. Ini saya nak masak lem. Ini saya rendam dari pagi tadi sahabat. Bila bangun, siapkan anak ke sekolah, saya terus rendam. Jadi dia punya color pun dah berubah macam kekuningan. Okey, nah saya nak stew dia sahabat. Jom ikuti saya ya sahabat. Lem dia saya potong. Sebab saya nak stew dia sahabat. Dia ada tulang kan, sebab dia shoulder. Ini bahagian shoulder dia. Saya biasa grill. Hari ni saya nak stew dia. Saya nak try masak dengan periuk noksa sahabat. Taklah potong kecil sangat. Cun-cun lah ikut dia punya tulang tu. Ini tulang dia. Saya tak potong dia kecil sangat lah. Sebab saya nak guna brazier, jadi tak perlu kecil. Dia kecut kan. Brazier dia mungkin saya buat dalam 3 minit, 4 minit sajalah. Sekarang ni susah nak cari gas sahabat, jadi pakai current lah. Tak terlampau kecil, tak terlampau besar. Nah, sekarang saya nak marinate sahabat. Sos tiram. Sos tiram mesti ada sahabat. Kalau saya, dia mesti ada sos tiram. Kalau tak ada sos tiram, tidak lengkap rasa dia. Kemudian saya pakai lada hitam. Serbuk lada hitam ya. Ini tidak pedas. Sebab anak saya makan, jadi saya tak berani nak buat pedas sangat. Ini jenama ni dia tak pedas sangat. Dia slow pedas dia. Aji. Garam. Gula jangan banyak sangatlah sebab sos tiram dah manis. Tepung jagung sikit. Tepung jagung ya. Gaul sekata semua dia ya. Gaul sekata semua. Dah siap gaul. Bawang dia saya cuma pakai satu biji bawang ni lah, bawang putih ni, bawang Holland, satu biji ni. Satu biji bawang Holland. Saya tak pakai bawang-bawang yang lain ya, satu biji ni saja. Hiris, suka hatilah nak hiris macam mana. Saya hiris besar saja supaya senang anak saya asingkan. Anak saya ni tidak suka bawang, jadi saya hiris besar. Kalau nak hiris kecil pun boleh. Okey, dah siap. Jom kita masak sahabat. Okey sahabat, jom kita memasak. Nah, ini saya guna periuk noksa. Saya akan stew dah dulu. Ini meat stew, saya pilih option. Okey, ini meat stew, saya kurangkan dia punya minit. Saya akan pakai 6 minit lah. Saya pakai 6 minit ya. Nah, setelah dia panas nanti saya akan masukkan minyak.
Periuk dah panas, saya masukkan minyak. Saya masukkan minyak masak ya, secukupnya. Masukkan bawang bila dia punya minyak dah panas lah. Pressure cooker lah, saya guna pressure cooker. Okey, saya tumis sampai dia bau harum lah. Masukkan lem tadi. Ini sudah saya terap agak dalam 10 minit ya. Terap dia kira-kira 10 minit lah. Ini saya kacau macam ni sehingga dia naik bau dia punya lem tu. Bau lem dia naik. Saya kacau kering-kering macam ni sehingga bau lem dia naik. Kemudian saya masukkan sikit air panas ya. Saya masuk air panas. Sebab saya stew dia sabar, jadi dia perlu air. Nanti dia akan jadi kering juga. So saya akan masak menggunakan tekanan. Nanti dia akan kering juga sahabat. Jadi perlukan kuah dia. Okey, saya tutup. Pusing, lock dia. Mesti dia lock sahabat. Nah, ini freezer sudah saya masukkan pergi ke freezer ya, ini ya. Saya rasa ini 6 minit tadi terlalu lama lah. Tapi tak apalah. Sekarang dia cook. Dia cooking lah. Dia cooking sendiri sudah sahabat. Kita tunggu dia sampai masak. Dah masak dah. Kita buka. Freezer masih ada. Buka dulu freezer dia. Tolak pergi ke steam ya. So freezer dia akan keluar lah. Tengah keluarkan freezer dia. Okey. Kita buka. Tengok hasil dia sahabat. Sedap sahabat. Simple masakan dia tapi sedap. Menu simple tapi sedap. Simple sahabat, tak perlu banyak-banyak dia punya bahan. Dah jadi. Mantap sahabat, mantap.